bahawa yang namanya khusyuk itu bukan tak dengar apapun, tak melihat apapun. Boleh faham? Kadang segelintir kita ni yang namanya khusyuk, mula dia tak dengar. Yang namanya khusyuk tu memang kita dah seolah-olah kita berdua je dengan Allah, tak dengar apapun, tak dengar gitu. Sampai-sampai ketika solat tutup mata. Solat tutup mata hukumnya makruh. Yang namanya solat terdengar something dari kanan, dari kiri, di belakang, depan, ini tak mengganggu kekhusyuan kita. Tak ada masalah pun dengan khusyuk di sini. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling khusyuk dalam solatnya? Dia sendiri pun dengar tangisan bayi. Atau kita katakan, oh bermakna Nabi tak khusyuk, macam tu? Tak, Nabi khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk bukan tak dengar cakap orang, tak melihat orang. Tapi yang namanya khusyuk itu dia konsentrate, bukan mesti tak dengar orang. Kalau tak dengar nanti macam mana kalau solat berjemaah? Imamnya takbir, dia diri je. Imam sujud, dia diri. Aku tak dengar, aku seolah-olah hanya berdua dengan Allah. Ini cara yang pemahaman yang keliru.